kalau korang ada plan nak bercuti ke Melaka, ada satu homestay yang akak staycation nak recommend dekat korang. Inilah dia, Aranya Villa yang terletak di Kota Shah Bandar. Villa ni betul-betul terletak di tengah bandar. Anggaran 5 ke 10 minit, korang dah boleh sampai Kelebang, Bandar Hilir, Jongke Walk dan Bandar Melaka. Yang lagi best, villa ni mesra kanak-kanak. Ada satu bilik tidur yang lengkap dengan permainan untuk anak-anak. Korang tengoklah ni, macam-macam ada arcade game, shooting gun game, kids basketball, Lego, kids slide, mini house. Macam dia punya banyak mainan, memang confirm lah anak-anak tak tidur malam. Tak kisahlah, janji anak-anak happy kan? Villa ni merupakan unit 3 tingkat dan di setiap level ada ruang family untuk korang buat aktiviti. Tapi macam biasalah, setup untuk level bawah ni ada living hall, dining area dan juga dapur yang lengkap dengan semua peralatan memasak serta beberapa fasiliti yang lain. Entertainment untuk orang dewasa pula, korang boleh main pool table dan berehat dekat kursi urut. Dekat villa ni ada 7 bilik tidur, 1 bilik di level bawah, 3 bilik di level 1 dan lagi 3 bilik di level atas. Serta boleh memuatkan sehingga 30 orang. Biasanya jarang tahu nak jumpa homestay yang boleh muatkan ramai orang dekat tengah-tengah bandar. So kalau korang family yang ramai dah suka jalan-jalan, bolehlah stay dekat homestay ni. Memang berbaloi sangat. Setiap bilik ada aircon, kipas ceiling dan juga kipas stand. Toilet pun banyak, ada 6 buah toilet. Tak perlulah korang nak berebut dah. Laman sebelah luar ni owner setup ala-ala glamping. So memang healing sangat sambil berbarbecue. Boleh pantau anak-anak mandi kolam sekali. So tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah Roger Aranya Villa yang terletak di Kota Shah Bandar, Melaka. Okay, bye.